Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat berkumpul lagi untuk program Daurah Korban surau kita tahun 2026, siri yang kedua. Malam ni siri yang kedua kita bersama Ustaz Arianto. Jadi untuk malam ni, apa yang ada buku tu kita sambung muka surat 24. Muka surat 24 sampai mana yang sempat lah. Lepas tu seterusnya akan disempurnakan dalam siri yang ketiga nanti insya-Allah. Jadi siapa yang siri pertama tu dia tak sempat, boleh tengok dalam YouTube surau lah. Saya ada hantar link dalam grup, tuan-tuan boleh tengok ataupun nak guna untuk ulang kaji pun boleh. Dan siri kedua pun nanti insya-Allah kita akan upload. Kita serahkan pagi ni kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, seterusnya para asatidatul kiram, tuan-tuan, puan-puan ahbabun hafillah. Kita merapatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tak menaikkan solat fardhu maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita luangkan sedikit waktu antara maghrib dan isya untuk duduk dalam majlis ilmu. Kita khususkan pada malam ini perbincangan, perbahasan ataupun kita sebut sebagai jawab sambungan daripada Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Azri Hashim Al-Bindani yang telah pun dibahaskan pada siri yang pertama, dan saya akan sambung pada siri yang kedua ini, iaitu membicarakan tentang syarat sah ibadah korban. Baik, tuan-tuan puan rahmati Allah Ta'ala sekalian, bila sebut tentang ibadah korban, sedikit mukadimah tentang kita bila sebut ibadah korban, dia ada tiga perbincangan utama. Pertama iaitu perbincangan tentang orang yang nak melaksanakan korban. Okey. Kemudian perkara yang kedua iaitu berkenaan dengan binatang yang hendak dijadikan binatang
korban ataupun kita jadikan untuk pelaksanaan ibadah korban. Itu perbincangan perkara yang kedua. Dan yang ketiga iaitu perbincangan tentang sembelihan ke atas binatang korban, dan termasuk kepada pengajihan binatang korban tersebut. Bila disebut syarat sah pada korban, dia agak, kita kata, dia terkait kepada tiga-tiga perbahasan itu. Syarat sah pada korban juga ada pada peserta, syarat sah pada korban itu juga ada pada binatang korban, dan syarat sah juga ada pada sembelihan dan juga pengajihan binatang korban. Ini struktur ilmu ataupun perbincangan tentang fiqh korban. Jadi cuma saya akan nak baca sesuatu, baru ni Tok Guru baca sesuatu, saya tak baca kan. Maknanya saya akan buat mudah ikut cara saya. Cuma apa yang saya sebut tu semua dalam kitab ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk langsung, boleh nak? Okay? Sebab kalau baca satu-satu tuan-tuan, rasanya dia akan jadi agak ambil masa. Jadi kita buat sedikit perbezaan dari sudut daurah ini. Dengan saya akan cuba merekaskan, tetapi dari sudut kefahaman tu insya-Allah rekas dia padat, dan insya-Allah boleh dikatakan mudah untuk difahami. Nah, jadi tuan-tuan, bila kita sebut bidang korban, struktur dalam kepala kita tiga perbincangan. Tentang orang yang nak berkorban, dua, binatang yang nak dikorban, ketiga, sembelihan dan agihan tentang korban. Lagi baik. Jadi saya akan masuk tiga-tiga ini berkenaan dengan syarat sah korban. Baik, untuk peserta orang, saya tak perlu lagi untuk cerita mukadimah tentang ibadah korban. Dari sudut korban, jenis ibadah korban, dia ada korban wajib dan korban sunnah. Nah, korban wajib ada berapa? Dibahas di bawah tu ada 4. Kemudian korban sunnah dia ada perbahasan dia 2, sunnah alal ain, sunnah al kifayah. Nah, dibincang di bawah itu satu persatu oleh tuan guru kita pada pertemuan yang sebelum ini. Baik, saya masuk kepada syarat sah peserta yang nak korban ini. Baik, bila seseorang yang nak berkorban, dia kena tahu bahawa ada beberapa perkara yang terkait atas dirinya. Jika dia tidak mengikut perkara tersebut, tidak sah ibadah korban. Yang pertama, iaitu jika dia nak melaksanakan ibadah korban atas dirinya, maka dia perlu tahu bahawa dia adalah orang yang dikatakan faham dari sudut binatang korban itu. Sebab tu contoh, tidak sah korban jika contoh, kita yang nak korban, kita datang bagi duit, okay, 850, okay, kita pun serah. Baik, bila nak dikatakan sah korban kita ni tuan-tuan, kita bukan orang yang menguruskan binatang korban, maka orang yang diberikan amanah untuk menjaga hak orang peserta korban tadi, kita telah memberikan kuasa ataupun memberi izin wakalah. Wakalah ini penting tuan-tuan, sebab itu jadi tidak sah korban jika tiada wakalah ini. Tok Guru dah bagi tak dia punya wakalah tu, orang tu ada dalam ni kan. Okay? Maknanya dari sudut untuk memilih binatang korban, untuk berniat kalau dia balik kampung, maknanya perkara yang pertama, jika dia sendiri yang tidak ada di tempat korban itu dilaksanakan, maka dia mesti serahkan semua kepada pihak pengurusan. Itu yang pertama. Secara umum mudah faham. Lagi kita pergi bayar ke tuan-tuan 850, 900 ke 1000 ke tuan-tuan, maknanya kita telah memberikan izin kepada pihak wakalah, maka baru jadi sah. Baik, yang kedua, bila disebut ibadah korban, dalamnya itu perbincangan ada dalam masalah korban wajib pun ada, korban pun sunat pun ada. Tidak sah korban
jika dilaksanakan ke atas orang yang telah pun meninggal dunia. Itu kena faham. Kita datang jumpa orang ni, datang kosong masjid, surau, bagi duit tuan-tuan. Okey, 850. Kita kata, ya, ni korban saya. Okey, jadi pihak masjid ataupun surau sangka itu adalah korban dia. Tiba-tiba pada hari kejadian nak sembelih korban, dia pun ada waktu itu, dia pun bagi tahu. Okey, dia pun bagi tahu, saya bayar orang ni memang letak nama saya, tapi sebenarnya korban ini atas arwah mak saya. Maka tidak sah korban atas orang yang telah meninggal dunia. Kerana apa? Dia tiada upaya untuk memberi izin kepada orang yang hidup. Dia dah mati dah. Macam mana dia nak beri izin kepada orang yang di atas dunia yang hidup ini untuk mengambil agihan atau bahagian korban dia, sedangkan dia sudah meninggal dunia? Maka tidak sah buat korban atas orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah pandangan muktamad mazhab al-Imam Syafi'i. Selesai? Baik. Walau bagaimanapun, jika ada orang yang datang, okey, dia nak juga buat atas orang yang dah mati, ada tak pandangan muqabil dalam mazhab al-Imam Syafi'i yang mengatakan sah boleh buat korban atas orang yang dah mati? Ada, seperti pandangan Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughni Muhtaj, mengatakan bahawa sah korban atas orang yang telah mati, cuma syarat dia pertama, korban itu akan jadi korban wajib. Bila sebut korban wajib, tuan-tuan faham tak? Iaitu kita yang hidup ni tak boleh makan, tuan-tuan. Hukumnya adalah haram. Satu sikit zarah pun tak boleh ambil daripada daging itu, melainkan dia adalah hak siapa? Fakir miskin. Tuan-tuan kena ingat, syarat bagi korban wajib itu adalah semua milik siapa? Orang yang dikatakan berstatus fakir miskin. Baik, jadi si fulan yang nak buat atas si mati tadi, kita kena bagi tahu kat dia, kalau awak nak juga buat, kalau ikut pandangan muktamad mazhab al-Imam Syafi'i adalah tidak sah. Walau bagaimanapun ada pandangan muqabil, pandangan yang dikatakan lain daripada pandangan muktamad, pandangan sedikit ataupun minoriti dalam mazhab Syafi'i, disebut adalah boleh, tapi syarat dia jadi korban wajib. Awak tak boleh makan, keluarga awak tak boleh makan, anak cucu cicit arwah ni semua tak boleh makan. Jangankan kata awak, kami ni lagi-lagilah pun juga tak boleh makan. Semua orang tak boleh makan. Dia pun kata, kalau macam tu tak apa, tak jadi ya, sebab korban dah nama saya. Pasal dia tak boleh makan daging, tuan-tuan. Lagi, hak tu kena faham. Jadi muktamad mazhab Syafi'i kata tidak sah buat melaksanakan korban atas orang yang telah pun meninggal dunia. Baik, yang ketiga, iaitu apabila kita nak melaksanakan ibadah korban kepada orang lain. Contoh, isteri ni duit banyak, tuan-tuan, kaya dia tu kerja pangkat jusa A, tuan-tuan, turus ketua pengarah, tuan-tuan. Suami ni biasanya dia pun ada duit, dia pun buatlah bayaran bahagian. Okey, ni bahagian untuk saya, dia sendiri, tak apalah. Kemudian atas apa? Suami dia pun buat bayaran ke suami, tapi suami tak pernah tahu pun. Suami dia off station, kita kata askar lah, kita kata contoh. Okey, bila 10 hari bulan, tuan-tuan, binatang korban disembelih, dia ada waktu tu, dia pun ambil video. Lepas habis sembelih, dah agih binatang, dia pun pergi hantar video binatang korban tadi yang disembelih atas nama suami dia. Dia pun cakap lah tu, assalamualaikum bang, surprise, dia kata. Ni bahagian abang, saya dah bayar sekali untuk korban untuk abang, dia kata. Suami dia pun kata, awak tak habat sepatah. Saya dah mendengar dah pasal fiqh korban ni, tak sah buat korban atas orang lain tanpa izin. Hak tu kena faham, tuan-tuan.
Kita nak buat atas mak kita di kampung, mak kita Nuh duduk di Kedah, Nuh duduk di Johor, Nuh duduk di Sabah, tuan-tuan. Okey, bila kita nak buat korban atas mak kita, tuan-tuan, kita tak cakap. Kita pergi buat, pergi bayar, tuan-tuan. Kemudian apa yang berlaku, dia pun ambil video sama macam dia pun hantar ke mak dia. Dia bagi tahu ke mak dia, surprise mak. Dia kata, ni korban ibadah korban mak tahun ini satu bahagian. Mak dia pun kata, awak hang bodoh sangat. Dia kata, contoh mak yang kasar, hang cakap dengan anak lah. Awak bodoh sangat dia. Tak sah korban tu. Dia boleh makan tak daging tu? Boleh lah. Daging tu halal, boleh makan je. Tapi dia tak jadi korban. Daging itu terkorban, tuan-tuan. Boleh makan daging tu, boleh dia makan, tak ada masalah. Tapi dari sudut ibadah korban tidak sah. Baik, yang keempat, iaitu nak melakukan ibadah korban terhadap anak yang belum baligh. Hak ni dah bincang lah. Dah bincang lah itu. Saya sebut lagi sekali. Okey, anak yang belum baligh hukumnya sah dibuat korban jika dia adalah orang yang mendapat izin daripada wali dia. Wali itu wali apa? Wali mujbir, iaitu pak dia dan juga tok dia. Pernah berlaku satu kes, iaitu apabila mak dia, ayah dia mati dah. Okey, mak ni muda lagi, ada anak umur 9, 7, 6 tahun. Okey, dia pun buat korban kat diri dia dan anak-anak dia. Okey, dia tak bagi tahu pun kat tok dia. Okey, sah tak korban itu? Tidak sah. Tuan-tuan, ini dipanggil dia telah melanggar wali mujbir. Okey, tambah lagi anak ni, tuan-tuan, tidak boleh guna duit anak tersebut untuk melaksanakan korban. Tok dia, okey, guna duit ni ataupun mak dia, tok dia izin, hang buatlah guna duit anak tu. Sah tak? Tidak sah. Mesti menggunakan duit orang lain dan mendapat izin daripada siapa? Wali mujbir dia. Yang ini terkait di atas orang yang nak melaksanakan ibadah korban, tuan-tuan. Syarat sah atas orang-orang yang tentu yang perlu kita faham. Baik, tengok pada muka surat 24 itu, tuan-tuan. Bila disebut pertembungan di antara kedua ibadah, antara korban dan juga akikah, tuan-tuan. Baik, dia bila bertembung dua ni, tuan-tuan, saya bagi 4 situasi. Yang pertama, contoh saya bagi terus, tuan-tuan. Dia ni nak buat korban, dia ada duit, dia pun nak pergi bayar. Lepas tu dia pun berniat nak buat korban atas mak dia sekali. Okey, dia pun telefon ke mak dia, "Mak, Assalamualaikum," dia kata, "Cik nak buat korban tahun ni gaji pertama, alhamdulillah adalah rezeki, bolehlah buat untuk 2 bahagian. Satu bahagian cik, satu bahagian mak," dia kata. Mak dia pun sebut, mak dia kata, "Mak ni rasa malu, galat sungguh. Nak cerita tak mau cerita. Ni mak nak habaq," dia kata. "Dulu masa hang lahir, mak dengan ayah, arwah ayah hang ni duit tak ada. Kami tak mampu nak buat akikah atas hang. Okey, jadi daripada hang pergi buat korban, hang tu tak akikah lagi. Boleh tak buat akikah dulu?" Mak dia kata daripada korban. Dia pun tak rasa macam pening, tuan-tuan. Nak korban ke nak akikah? Korban ke akikah? Baik, bila bertepung begitu, lihat sebab kali dia nak buat atas diri dia. Okey, nak korban ke nak akikah? Maka ulama kata taqdimul wasi' taqdimul dayyi' 'anil wasi'. Dahulukan sesuatu ibadah yang sempit berbanding ibadah yang luas. Di antara kedua itu, ibadah korban dengan ibadah akikah, di manakah yang mana satukah yang lebih luas waktunya? Akikah. Sebab apa? Akikah ni sepanjang masa masih boleh buat. Berbanding dengan korban, dia limited. Belum tentu tahun hadapan kita hidup lagi. Dan dia adalah satu ibadah yang lebih dituntut dia berbanding akikah. Sebab apa? Sebab ada ulama seperti mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki yang meletakkan hukumnya
wajib korban tuan-tuan. Sebab tu dalam mazhab al-Imam Syafi'i, jika ada ulama mazhab yang meletakkan hukum wajib jika kita meninggalkannya, sedangkan kita ada kemampuan di sisi mazhab Syafi'i. Cuba ingat balik Tok Guru cerita, apa dia, bila mengeluarkan satu peruntukan, satu bahagian kewangan kita untuk berkorban tadi, ada lagi baki peruntukan pada dirinya untuk dia melepaskan tuntutan keperluan untuk 4 hari, 10, 11, 12, 13. Dia adalah orang yang dikatakan sunat untuk melakukan ibadah korban. Jika dia tidak melakukannya sedangkan dia mampu, maka dia jatuh hukum makruh. Sebab apa makruh? Sebab ada ulama mazhab yang meletakkan hukum wajib. Jadi balik kepada orang yang tadi ini, dia bertembung di antara akikah dan juga korban, maka dia adalah dituntut untuk korban dulu. Baik, situasi yang kedua, kes yang kedua, apabila dia ni asal mula-mula dia nak duit dah ada ni 850 ni tahun ni punya korban dan nak melepaskan alal kifayah, isteri dia pun terlepaslah tuntutan. Tapi dalam masa yang sama, isteri dia ni tak beranak. Kalau ikut kiraan daripada buku pink dia tu, dia akan beranak seminggu selepas raya korban. Tiba-tiba budak ni pasal dia nak raya awal tuan-tuan, keluar sebelum 10 Zulhijjah. Jadi masa dia dah, bila anak dia dah lahir, dia pun duduk dengan isteri dia. Isteri dia pun cakap, bang, abang nak buat korban baru ni kan, abang bayar dah tak lagi? Abang tak bayar lagi duit tu. Tak payahlah bang, buat korban, kita buat check up. Anak kita kan baru lahir. Lepas tu suami dia pun serba salah. Dia pun pening, korban ke check up? Tuan-tuan rasa samalah perbincangan di awal tadi. Cuma kadang-kadang isteri dia tak faham pula. Awak nak buat korban, anak kita awak tak cinta saya, awak tak cinta saya ke? Sudah lagi pening dia padu. Tu yang Tok cari Tok Guru tu, dia hantar WhatsApp, Ustaz pening dia kata, macam mana saya nak selesai masalah? Bayar korban kena apa? Kena laknat bini. Dia kata, kalau pergi bayar kakak, dia kata, bini sayang, mana satu saya nak buat? Kalau buat pertimbangan gitu, payahlah. Sebab tu, kena beri penerangan. Anak ni tadi, dia duit dia, kalau kita ada duit, lebih tak apa. Senang selesai masalah. Bayar kakak dia satu bahagian korban. Tapi masalah tu je duit yang boleh ada untuk melepaskan satu bahagian. Anak cerita dia bertembung dulu. Tu bagi bertembung. Kalau dia ada duit, tak dibagi bertembung. Betul tak? Selesai masalah. Dia pun bayarlah anak dia satu bahagian 850. Bayarlah untuk diri dia 850 satu bahagian. Tapi tu je duit yang ada. Maka fuqaha menyatakan sama jawapan seperti kes yang pertama tadi, iaitu asli anak ini adalah masa dia masih luas. Boleh lagi nak pergi kumpul duit, bolehlah lagi kita nak laksanakan akikah. Sedangkan korban ini tuan-tuan, dia adalah sesuatu hukum yang perlu diangkat kerana kita balik pada asal perbincangan tadi, kerana ada ulama yang meletakkan hukum wajib untuk berkorban. Jadi bagi tahu kat isteri elok, sayang ni cerita nak nak cerita sikit tentang ibadah korban ni. Bagi faham dia betul-betul. Kalau tak, kita ni kalau kita sengaja pergi tinggal, ada ulama letak makruh tahrim dalam mazhab Syafi'i. Kerana apa? Ulama lain yang letakkan hukum wajib tadi, kita berdosa. Di situ yang boleh menjadi apa? Perbincangan kita bersama dengan isteri, supaya dia faham. InsyaAllah rasanya tak ada masalah, dia akan faham. Baik, situasi yang ketiga tuan-tuan. Baik, atuk ni tuan-tuan, dia ni duit banyak. Tuan haji ni duit banyak. Dia main satu masjid ni, bagi kes pertembungan berlaku di kalangan masyarakat juga. Dia datang bawa duit nak bayar ni. Dia bayar duit korban untuk diri dia satu bahagian, untuk isteri dia satu bahagian.
Anak dia pun dia bayar sekali untuk bahagian untuk anak dia. Lepas tu cucu dia kata hak cucu saya ni saya nak buat apa, akikah. Pihak masjid surau ada, ni musim korban, lebih afdal buat korban untuk si anak. Betulkah jawapan begitu? Dah. Sekarang tuntutan atas budak ni tadi, memang duit tu kita buat, memang kita dah portionkan duit itu, kita khususkan duit ini tadi untuk bahagian kekah anak. Kita tak ada masalah korban, duit kita dah ada dah tadi, selesai. Okey, jika ada pihak jawatan kuasa masjid surau yang menyatakan, dia kata ni musim korban, tak payah buat kekah dululah, buat korban dulu, dia kata, maka di situ aula dia adalah buat akikah, bukan buat korban. Sebab apa? Anak yang belum baligh ini, tuntutan dia adalah apa? Akikah. Korban itu tidak menjadi apa? Tuntutan atas diri dia. Cuma berbeza tadi, jika duit itu antara kita nak guna ataupun atas anak. Sekarang ini memang duit dia, kita keluarkan duit ni memang dah ada dah. Kita pun dah selesai bahagian korban. Tok dia pun dah selesaikan bahagian korban. Sekarang ni si anak ni, maka waktu itu dia adalah afdal untuk melaksanakan ibadah akikah atas anak ataupun cucu tu tadi. Tapi ada pihak jawatan kuasa masjid sebelum ni dia pernah hantar kat saya, dia tanya, ustaz, saya pun pening, dia kata macam mana ni, ada zikir kata, dia kata puas ni musim korban, awak nak buat korban lah dulu untuk anak-anak ni, nak kekah kemudian lah. Jadi tengok situasi, saya dah sebut 3 situasi tadi, tuan-tuan ambil perkiraan situasi tersebut supaya tidak berlaku pertemuan yang disalah faham dalam melaksanakan mana satu yang lebih afdal, nak korban ataupun nak akikah. Baik, selesai dah pertemuan. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada masalah, saya pun mudah faham. Baik, langsung kita masuk pada perbincangan syarat sah yang korban pada binatang korban, tuan-tuan. Sorry, kita ambil dulu waktu korban, tuan-tuan. Kita ambil pada binatang, pada untuk sembelihan korban. Sebab sembelihan ni dah tak banyak. Kalau binatang ni dia banyak isu. Okey, itu mungkin boleh bagi lepas ke Tok Guru. Okey, masa pun tak banyak, tuan-tuan. Saya tak tahu sampai pukul berapa. Tok Guru buat itu sampai pukul berapa? Pukul 9, 9.30. Lebih kurang kan? Okey. Baik. Bila disebut, bila kita boleh mula sah sembelih korban. Baik, sebelum tu kena ingat mazhab al-Imam Syafi'i, dia boleh buat sembelihan korban 10, 11, 12, 13. Akan tetapi tambahan untuk makluman tuan-tuan, mazhab Hanafi dia 10, 11, 12 sahaja. 13 tidak sah untuk buat ibadah korban. Tu kena faham tu. Okey. Baik. Bila kita kata, bila orang tanya bila paling awal boleh untuk sah sembelih binatang korban ini, waktu dia iaitu bila masuk saja waktu syuruk. Aduh, dia tak sama, tuan-tuan. Jangan faham, bukan tu waktu tahrim ke. Ada, dia untuk khusus dalam masalah ni, masalah sembahyang Aidul Fitri, Aidul Adha, ini berbeza. Okey, jadi sebab tu untuk pelaksanaan solat kedua hari raya ini paling awal dibenarkan iaitu apabila masuk waktu syuruk itu, masuk mula terbit matahari jam berapa? Pukul 7 minit, 1 minit 7, 1 minit. Bila masuk jam 7, 1 minit tu, sebab apa? Ada kes-kes tertentu. Sebab dia nak cepat. Hanya satu bahagian pada seekor lembu tu, satu bahagian yang korban. Hak 6 lagi tu semua kekah. Jadi orang yang kekah ni kata, dah kalau boleh tu sembelih awal boleh dah. Nanti lepas sembahyang raya, dia kata bolehlah dibuat bagi makan tu kepada jemaah lepas raya tu. Baik. Syarat dia adalah apa dia? Boleh dia laksanakan dengan apa dia?
Awal jam 7:01 dengan dia melaksanakan apa? Solat hari raya dan khutbah yang paling pendek, yang paling ringkas. Sekurang-kurang khutbah, ada berapa rukun khutbah? 5, tuan-tuan. Yang pertama apa? Iaitu mengucap Alhamdulillah. Kemudian yang kedua iaitu dia menyebut Istagfirullah. Kemudian yang ketiga apa dia? Dia membaca ayat Quran. Dan yang kemudian yang keempat iaitu apa? Dia selawat dulu tuan-tuan. Selawat, lepas tu baru baca ayat Quran. 4 untuk khutbah pertama. Okey, selesai. Lepas tu dia pergi balik khutbah yang kedua. Cukup dia baca Alhamdulillah. Kemudian selawat atas Nabi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Ittaqullah. Kemudian yang keempat pada khutbah kedua apa? Doa. Kalau baca khutbah ringkas tu tuan-tuan, sah tak? Sah. Tak payah panjang-panjang. Yang penting dia berdiri, habis mayang tu terus mayang pun baca surah yang paling pendek. Okey, habis mayang terus sahaja dia baca khutbah. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah fasalli li rabbika wanhar. Duduk. Diri semula. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian ittaqullah Allahumma ighfir lana dzunubana. Habis doa selesai. Khutbah boleh sebelik. Itu waktu yang paling awal. Sebab tu afdal waktu untuk sembelih korban adalah iaitu waktu yang dikatakan anak unta itu apa? Tidak lagi boleh duduk di atas tanah kerana kepanasan bumi. Sebab tu yang dikatakan waktu tu jam pukul 8 kita matahari dah mula naik segala tu. Ibarat dia kata matahari dah naik segala, maka sembahyang hari raya pada waktu itu adalah yang paling afdal. Juga termasuk itulah waktu yang afdal untuk melaksanakan ibadah korban. Sah tak buat begitu di awal waktu syuruk masuk tu? Sah. Tu kena faham tuan-tuan dalam masalah ini, kerana ada boleh jadi kes-kes yang tertentu yang mungkin perlu untuk dilaksanakan segera dalam masalah ibadah korban ini. Baik. Kemudian sembelihan korban. Baik. Apabila nak sembelih binatang korban, ini syarat sah yang sangat perlu ambil berat dan diambil maklum oleh pihak pengurusan korban. Pertama, boleh tak kita niat awal untuk binatang korban? Tuan-tuan, boleh tak kita niat awal waktu bayar duit tu kita niat korban tak? Boleh tak? Tak boleh, tidak sah. Sebab apa? Binatang korban itu belum ada lagi. Syarat dia mesti ada binatang korban. Isu yang selalu menjadi ataupun yang sering kita lihat berlaku di masjid-masjid surau-surau. Apa dia? Dia ni tuan-tuan beli dah lembu 15 ekor sampai sehari ataupun 2 hari sebelum hari raya 10 Zulhijjah. Dia pun tagging siap. Ni lembu 1, lembu 2, lembu 3, lembu 4, 5 sampai 15. Kemudian seraya nama pun dia sampai siap-siap dekat papan tanda ataupun papan kenyataan masjid ataupun surau. Jadi peserta korban pun pergi cari tengok mana aku punya lembu korban nombor berapa. Jadi dia tengok, nombor 7 dia kata. Jadi binatang korban dah ada ni, sudah dibeli dan sudah berada di masjid surau. Dia pun pergi kat situ, pasal dia tak raya situ. Dia nak balik kampung ni, dia nak balik Kedah, dia nak balik Johor contoh. Dia pun berdiri kat situ, ni dia kata, lembu nombor 7. Dia pun langsung niat. Sah tak niat itu? Sah, sebab binatang korban sudah ada. Dia pun niat sahaja aku berniat korban sunat bagi satu bahagian tahun ini, dan aku niatkan juga pahala itu aku sedekahkan kepada seluruh ahli keluargaku. Dia niat, dia pun tinggalkan. Sebab binatang korban dah ada. Baik, tiba-tiba hari kejadian sembelih, jawatan kuasa pergi tukar lembu dia.
Ni banyak berlaku tuan-tuan. Sebab tu saya bagi solusi dia. Lagi, bila asal nama orang nombor 7 ni tadi, tiba-tiba lembu dia jadi nombor 9. Orang ni sudah niat, hukumnya haram kita pergi buat macam tu, pergi tukar. Sebab orang sudah berniat. Sebab tu cara solusi yang paling mudah, jangan tagging. Nama tu tak apa. Nama ni lembu 1, lembu 2, lembu 3 sampai 15. Tapi pada lembu tak tahu. Tu lembu 1 tak tahu, belum lagi. Kita akan tetapkan ikut kesesuaian dan mana yang mudah waktu hari kejadian. Tu maksud dia. Sebab nak mengelakkan jadi tidak sah sembelihan itu tadi. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak niat, mesti niat pada waktu binatang korban itu sudah ada. Baik. Isu yang kedua timbul, apa dia? Apabila kita nak sembelih binatang korban, ni banyak juga berlaku di masjid-masjid, di surau-surau. Dulu-dulu mutaakhirin ini rasa-rasanya selepas banyak dah dakwah dilaksanakan pasal fiqh korban ni, insya-Allah selesai masalah ni satu-satu. Baik. Dia bila dah sembelih korban tuan-tuan, sembelih dah. Kita pun tanya tadi, macam tak dengar pun dia umum isytihar lembu ni main mana tuan orang yang korban di 7 orang tak ada dipanggil satu. Siapa yang niat untuk sembelihan tu pun kita pun tak tahu. Kita pun pergi tanya pada tukang sembelih, Tuan Haji nak tanya, awak niat tak untuk 7 orang peserta bahagian ni sebelum sembelih tadi? Saya tak ada, saya sembelih je. Sudah. Tak apalah, kita pun pergi tanya wakil pihak pengurusan masjid atau surau. Haji, nampak dia dah pegang list nama tu, kita pun pergi end kat dia. Dia ni dah kot, dia tolong niat kat orang lain. Kita pun pergi tanya dia, Tuan Haji, saya tengok Tuan Haji duk bawa nama ke hulu ke hilang ni, 15 ekor lembu ni untuk 7 bahagian ni. Nak tanya, tadi lembu tu sebelum sembelih tadi, Tuan Haji ke yang tolong niatkan untuk 7 orang peserta tadi? Saya tak tahu. Ada, saya baca nama lah. Saya baca nama lah. Kita kata, baiklah. Tanya tukang sembelih pun tak. Tanya pada apa nama, hak jaga nama, hak jaga pengurusan tadi yang duk pegang nama pun tak juga. Last kita pergi tanya orang punya lembu. Pergi tanya seorang, mana lembu? Tanya orang punya lembu. Pergi tanya seorang, mana lembu 7 ni tadi, orang yang punya lembu ni, main sini Ustaz, peserta pertama, bahagian pertama. Awak niat tak tadi? Ada Ustaz. Pihak masjid tak ada suruh apa pun, disuruh tengok darah tumpah ya. Ma'abila min amali adari ahabba ilallah min ihraqid dam. Hadis tu dibaca selalu kan. Lagi, apa amalan yang terbaik di kalangan anak-anak cucu-cucu Nabi Adam, ahabba ilallah, yang sangat dicintai di sisi Allah, min ihraqid dam, dengan menumpahkan darah. Jadi masjid kata tengok darah tumpah je Ustaz, dia tak suruh niat. Saya kata pergi kejap. Hak tukang sembelih bunda, hak yang pegang nama ke hulu ke hilir tadi bunda, pergi tanya peserta pun tak juga. Jadi sembelihan tadi boleh makan tak? Boleh, halal makan je. Tapi dia tak jadi korban. Dia jadi terkorban tuan-tuan. Elok korban tak saya tu tuan-tuan, minta maaf sebut. Awaklah main masjid ni tokbu cerita lama dah tuan-tuan. Jemaah kita main masjid hati keras, mudah sentak. Orang Kelantan kata mudah sangat mecok, nak marah. Kuat sangat nak berbalah tuan-tuan. Rupa-rupanya PKG berbelah-belah tahun pergi makan daging haram tuan-tuan. Ada syubhat pada daging korban tu pergi makan tuan-tuan, jadi kedarah tuan-tuan. Tapi main masjid, orang tanya pasal apa jadi rupa-rupanya pihak masjid surau menjamu makanan daging yang syubhat. Itu na'udzubillah min zalik tuan-tuan, kita kena ambil cakna. Sebab tu dalam ibadah korban ni, pihak jawatan kuasa surau
dia buat inisiatif ini untuk memberi faham tentang masalah isu berkaitan korban ini. Maka tidak sah. Jadi kita kena apa? Pihak pengurusan nak jadikan sah binatang korban tadi, dia kena tahu dulu. Akhir peserta 7 orang ni, kita tanya kehadiran dia, awak hadir tak? Hadir. Sebab tu kita seminggu ke 2 minggu ke sebelum ni kita taklimat dah ni. Daripada daurah ni taklimat tu fahamlah peserta korban ni. Akhir diberikan penerangan pemahaman tentang akidah korban. Akhir yang hadir kita tahu, oh daripada 7 orang, 3 orang je yang hadir. Lagi 4 orang balik kampung belakang. Dia serah kepada pihak pengurusan. Okey. Kita pun tukang sembelih ada dah. Tukang sembelih tuan-tuan saya dah jumpa banyak kali dah. Pun dia takkan niat, kita tanya tahun lepas pun baru je tahun lepas punya korban, kita pergi tanya ustaz tu muda lagi. Dan kebetulan saya ada kat situ, dia kata niat korban dah perlu ke? Dia kata baca nama tadi. Baca nama bukan niat. Saya kata kita adalah perisai terakhir. Tukang sembelih ni perisai terakhir untuk sah ibadah korban. Sebab tu tukang sembelih ni dia bagilah syahadat sikit, minta nama aku macam mana, bagi nama kat saya 7 orang. Dia dah niat tadi, selesailah, tak apalah. Apa-apa bagi kat kita tukang sembelih, biar dia tolong niat untuk 7 orang tu satu-satu. Selesai masalah. Supaya masyarakat kita ibadah korbannya itu sah. Lagi baik. Tapi kita dalam masa yang sama, kita nak mendidik peserta korban. Okey, awak nanti hari kejadian nak sembelih korban ni, okey, kita akan niat waktu kita dah tentukan binatang korban. Lalu tak ada insya-Allah. Tak ada masalah, no? Wah, baik. Jadi hak tu tadi tuan-tuan adalah orang yang peserta korban mesti dia niat waktu binatang tu dah ada. Okey, binatang dah ada, dah ditetapkan. Okey, sebab tu kita tak sebut ni lembu satu untuk kumpulan satu. Dah. Kita yang tentukan mana yang sesuai waktu tu. Okey, mana peserta 7. Okey, dia tak tahu lembu lagi. Okey, sampai situ. Okey, ni lembu korban awak. Okey, tolong niat sekarang. Kita buatlah sikit dia punya lapas niat tu untuk dia bolehlah baca masing-masing bagilah. Lepas tu laminate kan, buat 7 tuan-tuan, masing pegang-pegang satu seorang. Okey, lepas tu kumpul balik. Okey, dia pun baca sahaja aku niat korban sunat bagi satu bahagian untuk tahun ini, dan aku niatkan pahalanya juga disedekahkan kepada seluruh ahli keluarga ku. Sahlah, walaupun tak disembelih lagi, dia dah nampak dari binatang korban dah ada tadi, maka dia adalah sah untuk dilaksanakan. Hak yang tak ada tu, yang tak datang tu, ataupun dia absent, dia balik kampung, kita lah pihak pengurusan lah kena niat satu-satu. Baca dulu untuk fulan bin fulan ni. Okey, aku wakil fulan bin fulan menyiapkan bagi pihaknya korban sunat bagi satu bahagian untuk tahun ini, dan aku niat wakil baginya untuk pahala itu juga disedekahkan bagi ahli keluarganya, seluruh ahli keluarganya. Selesai. Akan tetapi tukang sembelih tetap dia kena cakna benda ni. Dia tak boleh harap ke ni. Dia adalah perisai terakhir. Sebab tu nama tu bagi. Sampai dah sesiap nama tu, janganlah nama tu kita kecil sangat. Kadang-kadang tukang sembelih ada yang jenis rabun tuan-tuan, tak nampak mata dia. Besar sikit tulisan tu, lepas tu laminatekan bagi kat dia. Tak apalah, model sikit. Ataupun kita kata kertas pun tak apalah, tapi nama tu besar, kita pun tunjuk dia, kita pegang kat dia. Dalam part tu, okey, ni tukang sembelih, ni nama ni. Tukang sembelih tolong niat bagi 7 orang ini. Okey. Maka selesai. Baik, sebab itu kalau dilaksanakan dengan teratur dan mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh fuqaha, maka kita adalah orang yang sebenarnya sangat-sangat mudah menguruskannya sebab kita faham. Baik. Jadi apabila untuk orang yang berkorban tadi, pertama 3 peringkat ni. Pertama, tukang sembelih, tolong niatkan sekali.
Yang kedua, pihak wakil pun tolong niatkan sekali juga. Dan yang ketiga adalah peserta itu sendiri, tolong niatkan untuk diri sendiri bagi korban tersebut. Cuma jika dah sampai di hadapan binatang korban kita, dah diberitahu ni binatang korban, jangan duk cakap apa-apa lagi. Sebab dah bincang tak oleh Tok Guru Ustaz Azri Hashim Al-Bindani, dia boleh berubah jadi korban wajib jika lafaz itu dia silap sebut. Dia kata, sahaja aku berkorban dengan binatang ini untuk tahun ini, jadi korban wajib, tak boleh makan. Walau bagaimanapun Al-Imam Taqiyuddin menyebut dia tak jadi korban wajib kerana lafaz itu adalah lafaz yang menjadi kebiasaan masyarakat. Dia tak faham kerana itu adalah berniat kepada korban sunat. Tapi kalau muhtamad dalam mazhab Syafi'i, dia tetap jadi korban wajib. Jadi al-khuruj minal khilaf musta'ab. Kita nak keluarkan masalah khilaf ni tadi, kita nak ambil pandangan muhtamad ni supaya mudah tak jadi pertikaian khilaf ni, nak jadi kita kan jadi salah faham, jadi orang rasa macam berat, umur dia habis berkorban, dia duk teriak-teriak lagi. Dia kata, ada ustaz ni kata, majoriti ulama muhtamad kata tak jadi korban sunat, korban dia pun jadi rumit. Jadi rumitlah hati dia. Jadi tu kita standby saja lafaznya itu supaya dia kata, okey tuan-tuan, jangan niat apa lagi. Kalau tuan-tuan silap nanti tukar jadi korban wajib ni. Letaklah lafaz tadi yang kita baca, yang kita sebut tadi, untuk supaya mudah bagi peserta korban tersebut. Baik. Kemudian kita sambung sikit hukum sembelihan di luar waktu. Kalau sembelihan di luar waktu itu tuan-tuan, apa? Dia adalah boleh jadi sah dan tidak sah. Yang boleh sah ni saya sebut dulu. Dia sah di luar waktu ni 14 Zulhijjah 15, iaitu korban nazar, korban wajib bagi orang yang bernazar. Nazar ni tuan-tuan, dia adalah apa? Bila dia berniat nazar, awal tu kemudian bila nak melaksanakan ibadah korban nazar ni tadi, tiba-tiba lembu dia hilang. Lari tuan-tuan, tak jumpa. Pergi cari, pergi hantar forensik tuan-tuan, beg 99 hantar, JJK hantar, dibuat untuk pengesan, hantar anjing pengesan, tak jumpa tuan-tuan. 10 Zulhijjah tu sudah macam mana ni? Baik. Sebab tu kita kena faham pihak pengurusan, risiko dia banyak. Dia kena tanggung tuan-tuan. Jika orang tu nak segera, waktu itu juga nak disembelih tuan-tuan, jadi kita kena ganti. Kalau tak jumpa pas tu dah kena ganti. Dia kata sebab tu ni risiko oleh pihak pengurusan. Dia wajib tanggung benda tu semua sebab itu ada wakalah tuan-tuan. Baik. Kita punya cari tak jumpa. Kita bagi situasi kes. Tiba-tiba 14 habis hari tasyrik tuan-tuan, muncul dia balik semula ke surau kita. Faham pula dia nak. Waktu hari raya dia tak mau datang. Hilang dia. Tiba-tiba 14 Zulhijjah pukul 9 pagi muncul depan tu. Elok je. Ini binatang korban wajib ni hawan nazar tu. Kita pun segera sembelih. Sah tak korban nazar dia ibadah korban nazar ini di luar waktu? Ulama kata sah. Dia hanya kepada siapa? Orang yang melaksanakan ibadah korban wajib yang nazar itu tadi. Baik, adapun yang korban sunat, jika hilang tuan-tuan lari sama patah balik 14 Zulhijjah, kita pun sebutkan petujuh peserta tadi. Tuan-tuan, 7 orang peserta ni, contoh kita kata dah jumpa dah ni. Pasal tuan-tuan pun dah setuju dengan kami pada awal hari itu masa lembu ni hilang. Kita kata bagi kami tempoh dulu. Kalau kami tak jumpa selepas walaupun habis raya korban tak boleh sembelih dah, kami akan ganti duit pulangkan balik 850. Kalau tak jumpa jugalah, dah tak jumpa baru kita ganti.
Tapi tiba-tiba dia muncul 14 Zulhijjah. Depan surau kita ada. Okey, kita pun panggil pergi bersama, ni ada lembu korban ni. Okey, tapi dia dah tak dia korban tuan-tuan, sebab dia sudah di luar waktu. Dia bukan lagi duduk dalam waktu 10 dan juga hari tasyrik. Kalau sembelih pun dia akan jadi sembelihan sunat biasa sahaja. Awak setuju ke daging ni kami bagilah, bawa lah masing-masing nak jual ke orang ke macam mana. Dia kata bila peserta kata kami tak maulah macam tu, pulang balik duit kami. Wajib pihak pengurusan surau bagi duit balik. Rugi tak? Tak rugi, masih untung. Sembelihlah lembu tu tadi, jual lah daging. Buka ni buat iklan, jangan pergi sembelih hari tu juga. Esok ke lusa ke pergi belah sikit, bagi gemuk balik sikit, lepas tu baru sembelih. Istihad dalam dekat pihak surau. Okey, jemaah-jemaah kita, qaryah kita ada jualan lembu, harga berbeza sedikit daripada harga biasa. Dapat duit beli tak? Dapat duit beli. Kita kena cerdik dalam masalah ni tuan-tuan. Okey, janganlah kita rasa rugi lah. Kita tak rugi. Pasal ramai orang nak daging tuan-tuan. Baik, jadi tak apa, yang penting orang yang milik duit dia tadi, jika dia minta untuk dipulangkan, wajib dipulangkan semula. Kalau dia kata tak apalah Tuan Haji, Tuan Imam, belihlah daging tu bagi kat kami, dia kata, ataupun dia kata dia orang kaya duit banyak, tuan-tuan, tak apalah surau masak-masak bagi makan orang kampung. Tak apa, itu atas redha dia macam tu. Kalau dia tak setuju, dia minta pulang balik duit, wajib kita pulangkan kembali duitnya. Inilah dipanggil pengurusan kita ni. Kita kena faham. Jangan kita mudah nak marah. Mana boleh awak dah bagi tanggungan ni, awak kena tanggung risiko. Tak, kita yang kena tanggung risiko. Risiko itu apa-apa kejadian seperti hilang, cacat binatang itu tiba-tiba. Ni pernah berlaku tuan-tuan. Di satu masjid di negeri Selangor, dia hantar WhatsApp kat saya 2 tahun sudah. Pergi rebah binatang korban ni. Pergi rebah binatang korban tuan-tuan, punya ramai 20 orang pergi tumbang ni. Tuan-tuan, sebenarnya tak susah sangat. Saya dah buat tahun lepas, saya buat di Kuala Selangor, keluarga saya sendiri. Keluarga belah mak tua, pak tua saya tuan-tuan di Sungai Terap dan Tanjung Karang tuan-tuan. Dia kata 3 ekor, kami sembelih 3 ekor. Semua pakai susah hati. Macam mana? Tengok, pasal mereka tengok yang ilmu sedia ada dipanggil. Pengetahuan sedia ada, tengok masjid-masjid nak tumbang lembu ni punya susah. Sampai pergi terekam 10 orang terekam, 20 orang terekam tu. Dah. Jadi cara dia kena pergi usap hidung dia tuan-tuan. Dia dengar tuan-tuan, dia tak meronda. Pergi bercakap dengan dia, tak, lepas tu elok pergi tambat. Dia kena tambat satu kaki, kepala dah tambat cat kat pokok dah. Orang yang tak lembu tu, binatang korban ni, dia dah tambat kat pokok. Elok dengan tambat kemas tuan-tuan. Kita pesan dia tambat kemas-kemas sikit, jangan boleh lari dan jangan mudah terjerut. Kita kena bagi tahu tu, jangan mudah terjerut. Kalau silap pagi esok, tengok keok mati. Kita wajib ganti tuan-tuan, sebab dia sudah diwakilkan pada kita segala dari hidup makan, minum binatang korban, keselamatan binatang korban, semua kita yang tanggung pihak pengurusan. Kalau mati, ganti. Ni cerita tuan-tuan, bila berlaku macam tu tuan-tuan, apa dia? Bila masa nak sembelih tu, ramai sangat pergi duduk atas paha belakang belah kanan ni. Duduk sampai 4 orang badan tu dia dengan debak-debak 3 orang duduk atas paha belah kanan atas, bunyi tepak patah. Tiba-tiba tukang sembelih tu jerit, pergi panggil peserta korban, lagi mana panggil. Okey, niat nazar sekarang dia kata, dia niat nazar tetap tidak sah, sebab binatang itu cacat selepas daripada niat nazar. Kalau kita niat nazar, binatang tu asalnya adalah sihat. Okey, berlaku cacat. Contoh, binatang korban kita ni, kita dah niat nazar, dia duduk main-main dekat keliling pokok tu, patah kaki dia. Ataupun telinga dia putih, telinga sebelah dia. Okey,
Sah tak buat korban? Sah sebab kita dah niat awal. Yang ni tadi tak niat langsung buat nazar. Dia selepas patah, selepas cacat baru niat nazar. Jadi tak boleh. Bila dah niat nazar, tetap hukum wajib sembelih waktu itu. Tapi tak jadi korban, dia terkorban. Ada orang pergi buat macam tu. Dia pergi panggil niat nazar sekarang. Sebab kalau tak niat nazar, tak sah korban kita. Tak boleh. Dia sebab niat selepas daripada binatang cacat. Kalau dia dah niat waktu binatang tak cacat, cacat berlaku selepaslah diniatkan nazar, itu tak mengapa, sah. Faham tuan-tuan? Ini beza situasi. Saya rasa dah berapa kali soalan ni memang realiti berlaku di negeri Selangor ni. Main tanya kita, rasa 3 kali kot ingat je. Tak payah sebut nama masjid lah. Ni semua 3 masjid. Surau tak ada lagi. Saya ingat surau champion kot dalam masalah setiap korban ni. Okay. Dia pergi buat itu, dia kata tak sah. Memang tetap hukum wajib sembelih sudah diniat nazar. Tapi niat nazar itu dilaksanakan selepas binatang sudah cacat. Itu kena faham. Jadi sebab tu kita kena faham apabila dia ni tadi berlaku sembelihan luar waktu, 2 kes tadi. Faham? Nazar sah. Yang bukan nazar tidak sah. Baik, yang terakhir, jenis-jenis haiwan korban. Ini saya ambil sikit sini lah. Boleh lah. Baik, tuan-tuan faham, dipanggil bahimatul an'am. Binatang yang disebut apa? Binatang yang boleh dizakatkan. Rusa ni binatang yang dizakatkan ke? Dah 40 ekor kambing, maka dia akan keluar zakat berapa ekor? 1 orang kan. 40 ekor rusa, tak ada. Zakat pada binatang selain itu, dia tidak dikira binatang tu. Dia dikira apa? Dia jual, itu dah jadi zakat pendapatan, bukan zakat justru binatang tu. Itu kena faham tu. Jadi binatang korban ini adalah binatang yang sama pada zakat itu tadi. Baik, jika binatang korban itu dia dikacukkan sesama dia, contoh unta dan kambing, jadi apa? Umbing dia. Sah tak buat korban? Sah selama mana dia dikacuk dengan binatang yang sama yang boleh dizakatkan tadi. Hari ini tuan-tuan tengok ada binatang yang dikacukkan seperti kerbau, dikacuk dengan seladang. Muka dia jadi macam mana? Selabau tuan-tuan. Muka kanan tuan-tuan macam budak aku tengok. Tidak sah. Sebab dia sudah dikacukkan dengan binatang yang bukan diisytiharkan boleh dizakat. Itu kena hati-hati. Binatang-binatang korban ni kita kena pergi tanya. Orang ni pernah berlaku, tuan-tuan, pernah berlaku. Umur tak tahu hak yang lembu Brahman ke nama apa? Lembu tu besar tuan-tuan, belum tentu umur cukup. Tulang je banyak, tuan-tuan, janganlah duk terpedaya tuan-tuan. Daging sikit, tulang kerangka je besar. Sebab tu jangan mudah terpedaya nampak macam satu, ni daging banyak. Dah, belum tentu tuan-tuan. Belum tentu. Tu umur tak cukup tuan-tuan. Itu satu hal bila kita pergi tanya, kita pernah tanya tuan-tuan, pernah tanya orang yang jaga. Ini berlaku. Umur berapa saya tak berapa pasti, tuan saya pun tak ada ni. Dia pun lepaskan pekerja dia tidak diberi ilmu tentang nak mengecam umur lembu binatang tuan-tuan. Dia nak tengok umur tu kat mana? Gigi dia ada atas bawah ke atas? Gigi dia seperti makan kepala je no? Gigi duduk bawah je. Atas tak ada gigi, jangan pergi cari. Cari pergi selok, gigi dia tak ada atas. Dia rongak ke? Dah, dia tak ada gigi atas. Dia gigi bawah je. Tengok gigi depan dia tu. Kalau gigi dia itu 2 batang ini lebih besar daripada gigi yang kiri kanan itu, maka
dia sudah berada di awal usia 2 tahun. Kalau gigi 2 batang depan ini kecil, yang lain tu semua besar, kiri kanan itu, maknanya dia baru berada di hujung usia nak masuk 2 tahun. Dalam kitab ni sebut tuan-tuan boleh baca. Tok Guru dah tulis dah dalam tu, pergi baca. Ini pergi jaga lembu tapi tak boleh tengok. Kalau kena gigi bawah ni semua tak ada. Macam mana nak ukur umur dah? Dia rongak memang tak ada, tuan-tuan. Boleh buat korban tak? Tak boleh. Ulama mazhab Syafi'i kata tak boleh. Aib. Walaupun badan nampak gemuk, tapi dia tak boleh nak kita nak kesan dia satu. Dan kebiasaannya bila gigi rongak, tuan-tuan, kurus nanti. Sebab apa? Dia nak makan susah. Betul tak? Sebab tu tengok orang yang tak ada gigi, tuan-tuan, semua pakat pergi berubah buat gigi pasal apa? Tak kita boleh makan. Itu yang pergi buat gigi palsu dulu. Kok macam mana pun. Okey? Jadi binatang korban ni, tuan-tuan, tolong cam. Baik, saya sebut kes. Tuan ni datang jumpa kita bayar 850 tuan haji ni. Okey, dia kata ni Tuan Imam, duit 1 bahagian korban saya. Okey. Tiba-tiba 8 Zulhijjah meninggal dunia, mati. Okey, status dia macam mana? Korban sunat, korban wajib. Jadi korban wajib dah, pasal dia tiada upaya. Kan dia dah tulis surat tu, Ustaz, perjanjian dia bagi berapa, boleh agih berapa, 1/3 ni, 1/3 ni, 1/3. Okey. Kan dia dah setuju tu? Dah, itu hanya baru dalam tempoh ni, tapi dia tak jadi perjanjian lagi sebab binatang tak ada. Waktu tu binatang tak ada lagi. Jadi bila dia mati, tuan-tuan, kita pun tahu hukum dia tadi, dia jadi korban wajib. Macam mana nak selesai masalah ni? Sebab 7 bahagian, tiba-tiba 1 korban wajib. Dia nak cerita binatang, nak tukar binatang ni, tuan-tuan. Okey? Sebab apa jadi susah, tuan-tuan? Sebab bila bercampur, daripada 7 bahagian tu ada 1 korban wajib dihukumkan pada binatang itu untuk diagihkan secara ifraz. Apa makna ifraz? Iaitu pembahagian tak sama. Tak kira macam mana, sembelih je sekali. Okey, sembelih je, kepala kena potong 7, timbang bagi sama berat, bagi 7 dulu. Ekor potong-potong-potong, timbang bagi 7. Perut potong-potong-potong, lepas cuci tu timbang bagi 7. Kulit potong-potong-potong, timbang bagi 7. Dia tak ada satu pun yang boleh kurang. Susah tak? Agak renyah lah kerja. Boleh dia nak buat sebenarnya. Bila lagi ifraz ni boleh buat, tuan-tuan? Pembagian ifraz ni tak seperti lembu korban. Contoh, tuan-tuan, dalam surau ni 20 orang pakat nak beli kerbau. Lama tak makan kerbau. Kerbau dengan lembu mana sedap? Kerbau, tuan-tuan, buat daging rendang, tuan-tuan, sedap. Panggil saya, jangan tak nyebut saya kalau buat. Baik, 20 orang, harga lembu tu berapa? Kerbau tu berapa? 8,000. 20 orang, berapa ratus ringgit seorang? Satu anak keluar 400 lah. Seorang 400 keluar 400 ringgit. Baik, bila 400 ringgit 20 orang ini, kita tak bolehlah suka-suka, mesti bagi tak sama, betul tak? Potong-potong-potong, timbang sama berat, bagi 20 orang. Itu dia ifraz. Jadi dalam pembahagian binatang korban, bila ada 1 korban wajib dalam tu, wajib ifraz. Dia kena timbang 7 tadi, bagi sama rata. Baik, kita bukan susah, beban. Macam mana maka waktu itu kita pun bagi tahu kita hubungilah pihak ahli keluarga waris si mati. Okey, saya pun anak dia jawab, okey, ni tuan, dia kata ni ayah baru meninggal kan. Okey, kami ni nak berbincang dengan pihak ahli keluarga si mati ni. Dia dah jadi korban wasiat. Okey, dah jadi status wajib. Sekarang ni isunya dia buat 1 bahagian lembu. Kami nak tukarkan dia kepada seekor kambing. Boleh tak kita tukar, tuan-tuan? Daripada 1 bahagian jadi seekor kambing. Kalau ikut zahir dunia ni, tentu kita tak setuju. Betul? Pasal apa? Daging tak banyak. Tapi dari sudut fiqh, seekor kambing lebih baik daripada
satu bahagian. Sebab tu seorang sahabat Nabi SAW datang bertemu Nabi untuk cari unta, tak jumpa. Nabi kata tak apa, boleh digantikan dengan seekor 7 ekor kambing. Maka ulama kata apa? 7 ekor kambing itu lebih afdal daripada seekor unta. Sebab unta tu sembelih sekali je, maka kita mendapat sekali dia dari fadilat keampunan. Berbanding yang disembelih 7 kali 7 ekor kambing ni tadi, dia adalah 7 kali 7 kali pengampunan yang akan dapat padanya. Yang tu dikatakan layati yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha, bulunya, wa atlafiha, dan masuk kukunya. Sebab itu semua menjadi hitungan di sisi Allah, yang digantikan fadilatnya itu mendapat keampunan di sisi Allah. Jadi kita nak tukar binatang ni tuan-tuan tadi, boleh. Syarat dia mesti adalah lebih afdal, nak memudahkan urusan. Ini dikatakan apa termasuk saya letakkan di situ adalah apa dia jenis-jenis haiwan korban. Kalau kita nak tukar tadi tuan-tuan, tukar yang lebih afdal bagi si mati. Baik, jika orang tanya di antara seekor kambing dengan satu bahagian unta, mana lebih afdal? Seekor kambing. Kalau orang tanya 2 ekor lembu dengan seekor unta, mana lebih afdal? 2 ekor lembu lebih afdal. Satu bahagian lembu dengan satu bahagian unta, mana lebih afdal? Satu bahagian unta. Sebab unta duk high ranking tuan-tuan. Tapi kena faham, kalau 7 ekor kambing tadi, 1 ekor kepada unta tadi, lebih afdal 7 ekor kambing. Itu kena faham duduk hierarki dia. Jadi binatang korban, pihak pengurusan tolong cakna betul-betul. Jika dihantar pada hari kejadian, tengok kuih ni 2 ekor ni kuih teruk sangat ni, orang tengok nanti confirm jadi tohmah fitnah pada kita. Tolak, pergi suruh angkat balik, bawa balik, duit pulang balik. Sebab tu kena ada penyanyian. Kita tolong amanah. Kita ni ada yang ambil kesempatan tuan-tuan. Dia pula nak untung hak dia pergi cari lembu ni. Minta maaf sebut ni berlaku banyak kali dah. Saya sebut dia di amanah diorang ni pergi cari lembu. Harga lembu berapa? Dan ditetapkan sekok berapa? Contoh 8,000, 7,000, 6,000 lah kita kata. Contoh 6,000 kita kata. Seorang bayar 800,500. Dia pergi cari lembu harga 4,000. Ini hukum yang haram tuan-tuan. Yang buat macam tu bukan setakat haram, haram jadah tuan-tuan. Kita tak boleh buat urus niaga. Kita tidak ada hak. Kita diberikan amanah begitu. Ni lembu 6,000, dia pergi cari harga 4,000. Tu dia turun daripada lori, nampak 2 tanduk tuan-tuan. Faham? Bukan 2 nampak 4 tanduk. Faham masa 4 tanduk tu? Dekat depan pun ada, belakang pun ada tanduk juga. Kuih lembu tu, pungkok pun tak ada. Tak selera tengok lembu tak ada pungkok tuan-tuan. Suruh angkat balik. Pergi tengok lembu tu. Jangan kita mudah terpedaya dengan si penjual lembu pun. Kadang-kadang dia tengok, tak boleh lah, kira boleh tak boleh angkat balik. Hanya tak kat kita teh bayar. Ataupun kita, lepas tu kita bayar separuh dulu, kita nak deposit. Tak apa, beritahu dah tak ada lembu. Beritahu lah pada peserta, minta maaf, memang tak ada lembu yang hantar kuih, kami tak berani. Siapa ambil balik duit. Peserta marah tak? Peserta tak marah tuan-tuan. Ini adalah yang kita perlu faham. Apa dia? Haiwan-haiwan ini nanti akan diceritakan lagi oleh tubuh kita, Ustaz Azli Hashim Al-Biddani. Rumah haiwan saya ada cerita sikit. Kemudian berkongsi bahagian haiwan korban ni tuan-tuan, boleh berkongsi itu 7 bahagian untuk 7 orang tu lah. Tapi berkongsi satu bahagian atau seekor kambing untuk 10 orang, 7 orang tak boleh, tidak sah korban. Itu mudah tuan-tuan. Hukum berkongsi pahala pun saya dah sebut juga di situ. Hukum berkongsi haiwan kacukan pun saya dah bincang tadi tuan-tuan. Dah faham, selesai tu. Kemudian keutamaan haiwan korban mengikut jenis pun saya dah bincang tadi kan. Selesai dah. Kemudian keutamaan haiwan korban pada warna. Ni yang terakhir boleh tak?
Saya sebut bagi perbih. Boleh sikit lah. Baik tuan-tuan, ingat dia ada 3. Yang paling sunat sekali, warna dulu, putih. Lepas tu itulah putih, merah, coklat, kuning, sampai last kali warna hitam. Okey. Lepas tu tanduk. Lepas tu jantan. Okey. Yang last kali betina. Yang last kali gemuk. Baik, gemuk itu mengatasi 3 sunat yang lain tadi. Walaupun contoh ni kita pergi tengok lembu, ada tanduk, warna putih, jantan, tapi kecil sikit. Tengok hak ni lembu dia betina, hitam pula tu, kan? Tak ada tanduk dah. Dia gemuk, besar. Dia adalah lebih sunat afdal untuk diambil, walaupun dia hanya satu dia gemuk. Yang ni 3 sunat kan? 3 lawan 1 tetap menang 1 gemuk. Faham? Tu kaedah mudah. Nak bagi faham mudah tu je. Jadi pergi tengok situ, jangan tengok saja dia ni kangkau besar, ambil tuan-tuan. Belum tentu daging banyak. Gemuk tu penting. Tuan-tuan nak tengok dia tilik daripada belakang, tilik daripada depan. Tuan-tuan nak tengok ni guru saya bagi tahu. Tengok dari depan, dia punya apa? Pungkuk dia tutup perut dia tak nampak. Ataupun atas tu, gemuklah daging banyak. Tengok daripada depan tuan-tuan, pungkuk lebar daripada depan nampak. Gemuklah tu. Itu adalah salah satu. Bukan kata yang kata muktamad daripada saya kata macam tu. Itu dulu orang tua-tua dulu. Dia pergi tengok lembu tu. Okey. Gemuk tu, satu tu saja mengalah yang lain tuan-tuan. Maka tuan-tuan ambillah peluang kaedah ini untuk kita pilih tanda siap-siap. Okey, pihak lembu pun suruh dia tagging siap-siap, letak tagging nama tuan-tuan situ. Tuan-tuan itu kadang-kadang kena ambil gambar satu. Ambil gambar sebab kita dah pilih, dia akan hantar nanti. Kadang-kadang dia tukar tuan-tuan. Tukar, lalu ambil gambar tu, ketul gambar dia tuan-tuan. Kalau boleh, biar kita simpan dan masa dia hantar, ni lembu apa ni, tengok dah tinggi siap nombor 1. Warna pun tak sama dah. Kenapa tiba-tiba satu jadi warna hitam, warna coklat tiba? Nampaklah situ. Ini dipanggil, kita kadang-kadang benda ni nampak macam lekeh, tak payah ambil gambar. Lepas tu dia pun tak ingat masa lembu datang ni, ya dah ni. Ayah rasa ya dah ni. Tak boleh ya dah tuan-tuan. Kita diberi amanah untuk pergi tengok reki lembu tu, kena kerja sungguh-sungguh lah. Walaupun tak ada duit tuan-tuan, pahala dapat. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekali tuan-tuan. Ada soalan nak tanya. Habis nanti Tok Guru sambung pada tidak sah berkorban dengan haiwan yang cacat dan aib lah. Sebab kita dah bincang sampai 50 tu. Sunat utama yang terkumpul 2 sifat afdal atau lebih. Itu dicerita. Tapi gemuk tu mengatasi lah tadi. Okey, habis lah. Saya tak baca, tuan-tuan boleh baca sehari sebenarnya. Okey, nanti minta Tok Guru sambung pada muka surat 51 tu. Bab aib ni banyak tuan-tuan, sangat banyak perbincangan dia. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan nak tanya? Atau faham dah, mudah ya. Jadi cukup sekali itu. Aku lakukan hadza, astagfirullah alazim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan thayyiban, 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa siratal mustaqim. Allahumma ta'ala fil 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa zakkirna mimma nasina وعلم مما جهلنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل لهما فينا ولا معنا ولا ميتنا شقيا ولا مسرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. شيء مسجد كفارة من سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم.